Bag Gucci bawah RM300 ada tak bang? Ada. Kita dah ikon ada saja apa kamu nak, cuma beza di terma pembayaran je. Yang ini adalah Gucci Arley. Bila kita buat research hari tu, kita tengok macam orang jual RM11,000 lebih mahal juga bag ni. So kita orang pun plan nak jual RM10,000. Lepas tu kita cakap tak apa, 9. Last kita turunkan kepada RM3,990 sahaja. To be honest, pada aku bag ni memang sangat-sangat sesuai untuk wanita-wanita yang dah macam senior-senior sikit kan. Contoh cuba bayangkan mak kita pakai, lawa. Dia nampak macam vintage tapi di Gucci. Dalam pun lawa lagi, nampak? Masya Allah. Ni apa ni? Ada dust bag, nampak dalam ni pun lawa lagi. Ada 1 kompartmen, 2 kompartmen, 3 kompartmen. So memang sangat-sangat berbaloi untuk korang beli bag ni pada harga RM3,990. So ada kata kalau korang nak ada installment plan tarik pada 12 bulan. Sebulan pun $200 lebih. First payment $200 lebih tu boleh terus buat beli bag. Make sure korang punya credit card ada credit limit of RM3,900 dan korang dah boleh buat full installment dah. Nak buat full installment, partial, full payment pun tidak ada masalah langsung. Bag yang kita jual semuanya original, authentic, bukan fufu, bukan petanding street. Kita ada banyak lagi option dekat sini. Nak datang kedai kat kita pun boleh. Kita ada di Wangsa Maju Kuala Lumpur. Korang boleh datang tengok bau macam tu, then korang baru decide untuk beli. Okay, so kalau korang nak dapatkan diskaun ekstra, korang screenshot bag ni, lepas tu korang DM cakap, bang saya nak extra diskaun, nak beli untuk mak saya.